Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penyampaian mengenai kurikulum sejarah sekolah rendah untuk subjek yang ikut SJHK 3233 dengan tajuk utama pendidikan sejarah itu suatu realiti. Jadi apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu melibatkan perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah dan juga ciri-ciri kurikulum sejarah yang berkesan. Okey. Fokus utama seperti yang saya cakap tadi adalah perkembangan. Yang kedua adalah ciri-ciri. Kita akan fokus kepada perkembangan pengurusan dahulu. Iaitu kurikulum sejarah ini pada mulanya diperkenalkan secara sistematik adalah melalui KSSR itu pada 2014. Tujuannya adalah untuk membina jati diri nasional bagi memahami perjuangan tokoh-tokoh ataupun pahlawan negara dan menanam nilai kewarganegaraan dalam diri murid itu sendiri. Dan setelah itu diperkemaskan dengan berasaskan PSKP mulai tahun 4 hingga tahun 5. Iaitu kurikulum sejarah ini menekankan pembelajaran berasaskan nilai dan juga kemahiran berfikir sejarah, iaitu popular sekarang ialah kehebalan kemahiran berfikir arah tinggi dan melibatkan penyelidikan tempatan. Sebagai contohnya, murid itu dapat meneliti sesebuah kisah atau peristiwa tempatan seperti kisah Tok Gajah, Mak Kilau dan sebagainya, dan mengaitkannya dengan nilai keberanian untuk mencintai tanah air. Okey, jadi yang terkait dalam kurikulum ini adalah melibatkan elemen kewarganegaraan dan juga pemikiran kritikal murid itu sendiri. Kerana apa? Murid perlu menganalisis ataupun menilai sebuah peristiwa sejarah, melibatkan pelbagai tokoh atau peristiwa, kemudian menyebabkan mereka tahu seterusnya dapat menanam nilai patriotisme dalam diri murid itu, dan dengan menilai itu adalah melibatkan pemikiran kritikal. Seterusnya kita lihat perkembangan kurikulum sejarah secara jelasnya adalah bermula pada 1918, mula diajar di Maktab Melayu Melaka dengan menerapkan dalam pembelajaran pada masa itu. Kemudian pada 1970 sejarah ini dimasukkan dalam aliran sekolah sebagai mata pelajaran lah, dan pada masa ini dia tekankan lebih kepada tokoh dan juga peristiwa. 1951 skopnya diperluas kepada sejarah tempatan dan juga global. Kemudian 1990 laporan Rahman Talib ini mengukuhkan lagi kurikulum sejarah ini, jadikan sejarah ini sebagai asas pembinaan perpaduan nasional. Dan seterusnya 1967 ia disemak dan disusun untuk menanamkan patriotisme. Pada 1983 pula pelaksanaan KBSR, di mana sini telah memasukkan sejarah ini beberapa komponen termasuk kajian tempatan. 1994 pula menggabungkan sejarah ini dengan geografi supaya dapat memfokuskan kepada alam dan juga komuniti setempat. Pada tahun 2001 pula, pendekatannya lebih praktikal, membentuk jati diri dan juga tanggungjawab rakyat itu sendiri. Kemudian pada 2011, KSSR ini dia menggantikan KBSR sebentar tadi. Dan pada tahun 2014, memfokuskan kepada sejarah negara, melibatkan perjuangan bangsa. Dan pada akhir tahun 2017, KSSR disemak semula dan diwajibkan untuk menekankan pelaksanaan KEBAT itu. Kemudian kita pergi kepada pengurusan kurikulum ini. Okey, pengurusan ini secara mudahnya melibatkan pertama adalah perancangan kurikulum ini. Jika kita lihat perancangan ini melibatkan guru itu sendiri. Panitia sejarah ini perlu sediakan takvim tahunan. Takvim tahunan ini melibatkan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. Seperti seorang guru sebelum dia masuk ke dalam kelas, dia perlu menyediakan RPH lah, RPH dan juga PBM yang melibatkan pengajaran mereka pada hari tersebut. Jadi perancangan ini penting
untuk melihatkan atau memberi persediaan kepada guru itu sebelum mengajar. Jadi pemilihan tema dan aktiviti yang sesuai dengan tahap murid itu amat penting bagi PDP dalam kelas tersebut supaya dapat menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih berkesan. Sebagai contohnya, guru melaksanakan projek warisan tempatan saya dengan melawat kawasan-kawasan kampung lama, menemu bual orang-orang lama yang melibatkan sejarah kampung tersebut. Okey, kita lihat seterusnya pengurusannya adalah dari segi pelaksanaan. Pelaksanaan ini dia menggunakan pelbagai kaedah lah. Pelaksanaan kurikulum sejarah ni kita boleh menggunakan lakonan sejarah, sama ada kita boleh buat drama pendek ataupun kita boleh buat lakonan. Kita boleh buat juga teater yang melibatkan peristiwa-peristiwa sejarah lampau dengan menekankan ataupun memartabatkan pahlawan tokoh-tokoh tempatan itu. Yang ini ataupun membuat lawatan lapangan. Sebagai contoh, kita pergi ke museum, pergi ke tempat-tempat sejarah dan sebagainya. Dan juga jika kita boleh lihat sebagai contoh jelas adalah simulasi sidang parlimen 1957, di mana apabila kita bawa murid-murid ke parlimen, kita boleh bagi mereka merasai suasana sebenar dalam parlimen seperti dahulu kala yang melibatkan tokoh-tokoh pejuang negara. Kemudian langkah seterusnya adalah pemantauan dan penilaian. Pemantauan dan penilaian ini melibatkan semakan oleh ketua panitia dan juga pentadbir sekolah. Okey, semakan dari segi apa? Dari segi kurikulum ataupun bahan ataupun pencapaian-pencapaian yang melibatkan murid bagi pengajaran sejarah inilah. Jadi refleksi hasil pembelajaran murid melalui pentaksiran-pentaksiran yang dilakukan ini disemak oleh pentadbir dan juga guru panitia. Sebagai contoh, apabila di akhir pembelajaran guru melaksanakan kuis ataupun membuat peta minda dan projek mini, dan hasil daripada projek-projek aktiviti tersebut dinilai oleh guru pertamanya. Kemudian setelah melibatkan nilai dan juga pemantauan tersebut, kita dapatkan data tersebut, panitia dan juga pentadbir sekolah dapat menghasilkan graf ataupun pencapaian pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Dan akhir sekali, pengurusan kurikulum ini perlulah mempunyai penambahbaikan lah. Penambahbaikan ini adalah berdasarkan analisis data yang dilakukan sebelumnya dan juga kita lihat kepada maklum balas murid. Okey, dari segi data ini kita boleh dapat melalui mungkin kita buat ujian ataupun peperiksaan akhir tahun, dan daripada keputusan-keputusan yang kita laksanakan itu dapat kita manfaatkan sebagai kayu ukur untuk plan ataupun strategi yang akan dilakukan di masa akan datang. Dan juga maklum balas murid ini dari segi kita boleh lihat refleksi dari segi reaksi murid semasa pengajaran, semasa aktiviti dilaksanakan, dan juga apa komen-komen ibu bapa setelah aktiviti tersebut dilaksanakan. Sebagai contoh, aktiviti lawatan yang dapat dilakukan, adakah respon yang baik daripada guru-guru lain ataupun ibu bapa berkenaan aktiviti tersebut. Okey, contoh lain pula dari segi penambahbaikan ni boleh menambah elemen digital. Kita menggunakan Google Classroom ke ataupun Canva timeline dan sebagainya supaya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan tersebut lebih berkualiti dan mempunyai keberkesanan yang tinggi antara mereka. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh aktiviti-aktiviti yang sesuai yang dapat dilaksanakan melibatkan kurikulum sejarah ini. Kebiasaannya adalah lawatan ke tempat bersejarah. Sama ada kita nak bawa murid-murid ke Melaka ataupun ke Kota Formosa. Sebagai contoh, kita bawa murid ke Melaka, kita tahu Kota Melaka merupakan kota bersejarah, kota lama, merupakan sejarah ulung agung bagi negara kita, suatu ketika dahulu, dan tempat inilah yang menjadi gambaran sejarah sebenar peristiwa-peristiwa lampau yang melibatkan sejarah negara. Jadi kita boleh mengaitkan dengan elemen kewarganegaraan lah bagi aktiviti ini. Apabila murid berada pada tempat tersebut semasa lawatan, mereka boleh menggambarkan ataupun merasai situasi sebenar semasa peristiwa sejarah itu berlaku. Seterusnya, aktiviti lain boleh dilakukan adalah video temu bual ataupun video dokumentasi, di mana
guru membawa murid tersebut pergi melawat kampung-kampung lama ataupun pergi menembung bual orang-orang sumber, orang responden, orang lama yang melibatkan pelbagai cerita. Bila kita pergi ke kampung ni, contohnya kampung-kampung lama, kampung-kampung bersejarah, terdapat ramai orang-orang dahulu yang mempunyai pelbagai cerita. Jadi kita kumpulkan kesemua cerita tersebut dalam satu isi untuk kita simpulkan mengenai peristiwa sejarah tersebut. Kebanyakannya melibatkan sejarah-sejarah lisan lah apabila kita melakukan video tentang membuat ini. Dan perkara ini dapat menggalakkan penglibatan aktif pelajar tersebut dengan komuniti tempatan. Kemudian dapat menerapkan pembelajaran kontekstual, iaitu pembelajaran secara fizikal dan secara terus melibatkan realiti kepada murid. Kemudian dapat memupuk sikap bangga terhadap sejarah tanah air, iaitu negara bangsa. Apabila murid itu pergi melawat ataupun menemubual peristiwa-peristiwa, mereka secara tidak langsung dapat mengetahui kehebatan-kehebatan tokoh-tokoh lama, peristiwa-peristiwa sejarah tempatan, sekaligus dapat menanam semangat ataupun nilai patriotik dalam diri murid. Okey, kemudian kita pergi kepada tajuk seterusnya adalah fokus kedua, ciri-ciri guru sejarah yang berkesan. Guru sejarah ni, apa ciri-cirinya? Okey, pertama kita kena tahu guru sejarah ini perlulah mempunyai pengetahuan yang tinggi. Okey, pengetahuan yang tinggi dalam sejarah ini. Okey, pertamanya melibatkan guru itu perlu memahami di SKP sejarah, iaitu buku teks sejarah itu sendiri dengan jelas untuk menghubungkan topik-topik dan realiti semasa. Okey, contohnya kita dapat lihat apabila membincangkan topik macam mana ataupun bagaimana Malaysia itu mencapai kemerdekaan. Jadi guru itu bolehlah mengaitkan isu pada ketika itu dengan isu-isu perpaduan pada masa kini. Kemudian perkara ini secara langsung memenuhi elemen yang akan kita pelajari selepas ini, iaitu berkaitan, iaitu dengan mengaitkan peristiwa lampau dengan isu semasa. Kemudian ciri yang kedua adalah kreatif dan inovatif. Okey, kreatif dan inovatif ini guru itu perlulah menggunakan kepelbagaian strategi pengajaran. Perlu pelbagai. Sebagai contoh, guru tu bolehlah buat lakonan ke, boleh buat nyanyian, video-video pendek dan juga permainan-permainan digital yang kata berkesan lah. Jadi secara tidak langsung kepelbagaian yang digunakan oleh guru ini dapat menarik minat murid tersebut untuk mempelajari sejarah, dan secara langsung mereka akan dapat ilmu sejarah itu secara terus. Perkara ini melibatkan elemen kreativiti lah, yang mana menonjolkan pembelajaran bermakna dan menyeronokkan. Ciri guru yang mempunyai komunikasi berkesan ini adalah menjadi role model. Role model ini apabila guru itu menggunakan percakapan yang baik ataupun akhlak yang mulia, saya tidak langsung memberikan tauladan, menjadi teladan kepada murid itu dalam berbagai aspek, tidak kiralah dalam dari segi adab, akhlak dan sebagainya. Dan perkara itu secara tidak langsung mendidik murid untuk berakhlak mulia dan juga berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Okey, jika kita hidup pada zaman British, adakah kita akan menyertai perjuangan menentang penjajah? Apa pendapat anda? Jika kita hidup pada zaman British tu, adakah kita nak berjuang sama-sama dengan tokoh tempatan ni? Mestilah kita nak, kan? Sebab untuk mempertahankan tanah air. Jadi dengan rasa ingin berjuang tersebut, dapat kita lihat murid tu dapat menanamlah nilai-nilai patriotik dalam diri mereka. Okey, kemudian dari segi pemikiran kritis, guru juga perlulah bijak untuk melibatkan murid dalam pembelajaran, di mana guru itu perlu melakukan pelbagai aktiviti yang melibatkan pembelajaran dua hala. Sebagai contoh adalah aktiviti soal jawab yang saya lakukan tadilah, dan juga guru boleh menganalisis sumber-sumber sejarah dari segi video sejarah, buku-buku jurnal lampau yang melibatkan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa dahulu. Kemudian guru juga boleh mengintegrasikan
teknologi digital dalam pengajaran seperti yang kita laksanakan sekarang. Saya menggunakan Canva, iaitu salah satu aplikasi digital dengan menggunakan TV yang smart TV ini, dan perkara ini adalah lebih menarik kerana murid-murid akan lebih suka lah apabila kita menggunakan teknologi ini. Okey, kemudian kita pergi kepada elemen KPPB yang perlu diterapkan ataupun perlu diserapkan semasa pembelajaran tersebut. Okey, yang pertama adalah elemen kewarganegaraan. Okey, jika kita lihat kewarganegaraan ini, guru perlu memupuk kesetiaan pelajar tersebut kepada negara. Dengan peranan guru ini perlu memahamkan pelajar tersebut mengenai peristiwa-peristiwa dahulu, iaitu mengangkat ataupun memartabatkan perjuangan tokoh-tokoh lampau. Kemudian melibatkan elemen komunikasi. Okey, elemen komunikasi ini guru itu idea yang disampaikan melalui perbincangan dan pembentangan video tersebut perlu diintegrasikan dalam kelas supaya murid ini dapat melihat apa komunikasi contoh sebenar yang dilakukan oleh guru, dan mereka dapat meniru cara yang betul untuk menggunakannya dalam kehidupan. Okey, kemudian kita pergi kepada pemikiran kritikal. Guru itu perlu menggalakkan murid untuk menjelaskan dan juga memberi justifikasi tentang ciri-ciri guru sejarah cemerlang dan sebagainya lah. Tapi jika kita melibatkan murid ini, guru perlu memberikan persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang melibatkan sejarah terdahulu dengan mengaitkan ianya dengan masa sekarang. Kemudian melibatkan kreativiti, guru menggunakan inovasi seperti yang saya cakap tadi, kepelbagaian PDP, menggunakan BBM yang berbagai supaya lebih menarik. Dan kemudian perkaitan. Okey, perkaitan ini guru itu perlu mengaitkan peristiwa sejarah lampau dengan isu semasa yang berlaku. Seperti yang saya ceritakan tadi juga mengenai sejarah-sejarah kemerdekaan dahulu, iaitu perlu melibatkan perpaduan dan boleh mengaitkannya dengan isu perpaduan pada masa sekarang. Okey, kemudian bagi penglibatan, peneguhan dan perluasan. Okey, video rakaman yang dilakukan perlulah menarik perhatian khalayak untuk mengukuhkan pemahaman dan juga memperluas pembelajaran melalui maklum balas dan responden. Dengan kata lain, guru sejarah yang berkesan ini bukan sekadar mengajar sejarah lah, tetapi mereka juga ni menghidupkan sejarah dalam diri murid. Okey, baik, saya nak kamu semua kita buat sedikit aktiviti lah. Okey, aktivitinya sangat mudah. Kamu semua perlu menulis. Okey, kamu semua perlu mengisi peta minda ini melibatkan guru-guru, ciri-ciri guru cemerlang, guru sejarah cemerlang. Okey, senang je, saya akan membimbing kamu untuk melaksanakan aktiviti ini. Okey, boleh saya nak persilakan Farah dahulu. Okey, Alia dahulu. Okey, Alia silakan. Ciri-ciri. Okey, Alia, boleh Alia tulis apa ciri-ciri guru cemerlang? Yang pertama, berdasarkan apa yang saya bagi tahu tadi. Okey, yang pertama, ya betul, role model. Guru perlu menjadi role model. Dan yang kedua, dia perlu tahu, berpengetahuan dalam. Ya betul, berpengetahuan. Okey. Okay, yang ketiga, dia guna pelbagai kaedah. Kreatif. Ya, kreatif. Okey, kreatif. Okey, kemudian Farah, cuba pula Farah memenuhkan peta minda ini. Bagi ciri kan. Kalau tadi Alia dah bagi tahu berpengetahuan, bermodal, juga kreatif. Seterusnya apa? Komunikasi berkesan. Ya. Dan akhir sekali, lepas komunikasi,
Satu lagi 2G, iaitu teknologi digital seiring dengan perkembangan semasa. Okey, terima kasih Farah dan Hadia kerana menjalankan aktiviti ini. Dan kita dapat lihat ciri-ciri guru sejarah ini bukan sekadar mengajar, tapi mereka juga mendidik dan membimbing murid itu untuk memahami pelbagai nilai yang ada dalam sejarah tersebut. Okey, seterusnya sebagai kesimpulan, kita dapat lihat sebagai kesimpulannya, isu-isu yang berlaku pada masa kini melibatkan cabaran digital yang guru-guru sejarah perlu hadapi ini, menyebabkan ramai guru yang becek awal dan sebagainya lah. Jadi kita sebagai bakal guru ni perlu celik teknologi dan menerapkan ataupun mengintegrasikan pelbagai teknologi ini dalam pendidikan supaya dapat bergerak seiring dengan zaman dan dapat menarik minat murid. Sebagai penutupnya, pengurusan kurikulum sejarah yang tersusun ini dapat memastikan murid ini memahami identiti negara tersebut dari segi peristiwa-peristiwa, nilai-nilai sejarah dan sebagainya. Jadi guru sejarah yang berkesan ni menjadikan sejarah itu lebih hidup dan bermakna, dan murid itu lebih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah. Apabila kedua-dua perkara ini digabungkan dengan prinsip KPPP yang elemen kita terapkan tadi, maka terbinalah atau terbentuklah seorang pelajar itu yang bukan saja tahu sejarah, tetapi dapat mencintai sejarah itu dengan menyayangi negaranya sendiri. Akhir sekali, saya tinggalkan dengan satu refleksi. Jika sejarah ialah cerminan masa lalu, maka guru sejarah itu adalah tangan yang mengangkat cermin itu agar generasi hari ini dapat melihat diri mereka dengan jelas. Sekian, terima kasih.